Rumah tangga yang bahagia tiba-tiba goyah. Salma dan Arman, pasangan muda yang baru saja bernikah dan menanti anak pertama, mula diuji bila Salma diganggu bayangan hitam, suara bisikan dan mimpi ngeri sejak malam pertama di rumah baru mereka. Bila Arman pula sibuk dengan kerja dan sering tinggalkan Salma sendirian, gangguan jadi makin kuat sampaikan mereka terpaksa berpindah ke rumah ibu Arman. Tapi selepas tu, bukan ketenangan yang Salma temui. Sebaliknya, gangguan jadi lebih mencekam dan hubungan dengan mertua pun makin mula retak. Filem yang bertajuk Dasim cuba bawakan kisah seram berunsur Islamik tentang gangguan jin yang merosakkan rumah tangga. Tapi sayangnya jalan cerita untuk filem ni terasa macam agak klise. Banyak elemen-elemen seram yang dah boleh dijangka. Dan pacing cerita ni pun agak perlahan, buatkan filem ni terasa agak sedikit hamba. Tapi mujur lakonan yang kuat daripada pelakon-pelakon utama sedikit sebanyak berikan sedikit nyawa untuk jalan penceritaan cerita ni. Tapi bagi aku filem ni agak kurang impact dia, especially sebab sebelum ni kita pernah tengok filem yang seakan-akan sama, filem Racun Sanggar, filem dengan konflik yang sama tentang masalah rumah tangga yang berpunca daripada ilmu hitam, tapi kali ni tentang jin yang bernama Dasim. So macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh review, boleh bagi rating untuk setiap movie ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, pernah tak korang dengar pasal jin Dasim ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.